Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Izinkan saya memulakan dengan satu soalan. Pernahkah anda membuka TikTok selama 5 minit tetapi tiba-tiba sudah 3 jam? Kalau pernah, tanya, kita senasib. Tetapi dalam dunia yang penuh dengan SKBD, Sigma, NPC, Delulu, Our Farming dan segala brand ini, ada satu perkara yang disebabkan menjadi brand rukun negara. Hari ini saya akan membincangkan 3 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keseimbangan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. AI boleh jawab soalan, Google boleh cari maklumat, tetapi AI tidak boleh memberi kita hati yang baik. Google tidak pernah mengajar kita keikhlasan. Sebab itu kita perlukan pemegangan hidup. Tanpa nilai, manusia hanya menjadi high IQ, low EQ, pendek kata software update, ada moral update tak ada. Hadirin yang dihormati, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Ramai orang kata Malaysia best, tetapi bila nampak sampah di depan mata, NPC mode aktif. Jalan terus. Kalau betul sayang negara, buktikan melalui tindakan. Belajar bersungguh, hormati undang-undang dan jadilah rakyat yang beri manfaat. Aura bukan datang daripada edit TikTok. Aura datang apabila orang boleh mempercayai kita. Hadirin sekalian, prinsip ketiga ialah kesabaran dan kesusilaan. Sekarang ini, satu komen kasar boleh dapat 10,000 like, tapi 1,000 like tidak akan mengubah hakikat bahawa adab tetap lebih bernilai. Ingatlah, negatif aura bukan kerana muka garang. Negatif aura ialah apabila mulut tiada tapis dan hati tiada hormat. Hadirin yang saya hormati, akhir kata, janganlah jadikan rukun negara sekadar lafaz setiap perhimpunan. Kalau setiap hari kita kata boleh hafal trend baru, mengapa 5 prinsip rukun negara masih susah untuk diamalkan? Jangan jadi generasi yang hafal semua min tetapi lupa semua nilai. Jangan hanya mengejar aura, jadilah manusia yang mempunyai prinsip, iaitu Sigma yang sebenar. Sekian, terima kasih.